Seramai 600 orang pelajar dari 23 buah negara berkampung di Bandaraya Alor Setar bagi menyertai pertandingan 22nd International Mathematics and Science Olympiad IMSO 2025 yang berlangsung selama 5 hari bertempat di Al-Bukhari International University AIU. Acara antarabangsa yang mendapat kerjasama Majlis Bandaraya Alor Setar Embas sebagai penganjur bersama itu turut melengkapkan jadual program dengan acara Pasar Orang Kedah at Lorong Pekan dan Jejak Warisan Alor Setar. Datuk Bandar Alor Setar yang berbahagia Datuk Haji Abdul Ghaffar Yahya telah sudi meluangkan masa menyambut delegasi IMSO 2025 pada malam tersebut dalam program Pasar Orang Kedah at Lorong Pekan yang berlangsung di dataran Setawa. Selain beramah mesra dengan para pengunjung, yang berbahagia Datuk juga turut bersama-sama menonton persembahan kebudayaan. Kumpulan kebudayaan, persatuan seni bela diri dan sekolah menampilkan persembahan tarian dari pelbagai bangsa dan etnik. Turut dipertontonkan persembahan seni silat dan wushu. Pada hari penutup, kesemua pelajar bersama guru pengiring dan waris telah dibawa meneroka lokasi ikonik pelancongan dalam program Jejak Warisan Alor Setar. Antara tempat yang dikunjungi termasuklah bangunan bersejarah seperti Balai Besar, Balai Nobat dan Menara Jam Besar. Pemandangan di Masjid Zahir, Pekan Rabu, Menara Alor Setar dan Muzium Padi turut menjadi momen kenangan indah para peserta dalam meneroka Bandaraya Alor Setar yang merupakan bandar tertua di Malaysia menjangkau usia 290 tahun.